Resepi roti jala cheese. Anak-anak suka sangatlah kalau dapat makanan berasaskan cheese macam ni. Apalagi, jom kita masak. Campurkan 3 cawan tepung gandum, 2,5 cawan air, sebiji telur, 2 sudu besar minyak masak, 2 sudu besar susu pekat, sedikit garam dan pewarna kuning. Kisar sebati, kemudian tapis. Panaskan kuali, giriskan sedikit minyak, kemudian dah boleh start menjala. Roti jala hari ni Cik Wani buat special sikit sebabnya Cik Wani gunakan cheese dari Cheese Day. Dalam video ni Cik Wani ada 3 jenis cheese. Jadi kita akan guna ketiga-tiga sekali. Jangan risau sebab cheese dari Cheese Day ni memang semua sedap-sedap. Letakkan cheese atas roti jala kita. Biarkan seketika bagi cheese sedikit panas dan cair. Baru angkat dan gulung dengan kemas. Ulang step sama hingga semua siap. Dah siap tu bolehlah hidang bersama kuah kari. Okeylah, selamat mencuba semua. Memang anak-anak favourite sangat ni.